Okay, jadi Assalamualaikum. Ketemu lagi kita dalam seminit bersama Cikgu ZZ. Soalan yang biasa student tanya saya dan parent tanya kenapa anak dia form 4, form 5 pun masih lemah. Saya akan jawab macam ni. Sebab basic dia tak kukuh. Yang lagi tepat sebenarnya ada pada dua bab ni. Masa tingkatan 2 tu ada dua bab yang sangat penting, iaitu bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra dan bab 3 rumus algebra. Okey, dua bab ni penting untuk kita faham sampai ke form 5, sampai nak ambil SPM, even sampai college nanti pun. Bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra ni besar bab ni. Dia ambil berminggu-minggu lah nak habis. Dan bab 3 ni dia pendek je. Jadi kalau biasanya pelajar SPM form 4, form 5 yang selalu careless, yang selalu confused nak pindah X, Y macam mana, nak tambah ke nak tolak, nak bahagi ke nak faktor apa benda, sebenarnya punca dia datang daripada dua bab ni. Secara seriusnya kalau pelajar tu betul-betul nak score A untuk maths ke M-Maths, dua bab ni dia wajib kuasai. Mari sertai Akademi ZZ.